Anda fikir anda kenal Bluey? Rancangan ini penuh dengan butiran tersembunyi yang kebanyakan peminat terlepas pandang. Ini adalah rahsia yang anda perlu tahu. 1. Pretzel mempunyai 2 ibu. Dalam satu babak di dalam kelas, kanak-kanak berbincang tentang haiwan peliharaan dan snack. Pretzel menyebut tentang kedua-dua ibunya semasa bercakap mengenai guinea pignya yang lari. Ya, macam masa guinea pig saya lari, ibu saya beritahu saya mungkin dia akan balik. Dicakap dengan cepat, jadi ramai penonton mungkin tak perasan pada kali pertama. Rancangan itu tidak menjadikannya isu besar. Keluarga Pretzel ditunjukkan sebagai sebahagian biasa dalam kehidupan seharian. Dengan cara ini, Bluey menunjukkan pelbagai jenis keluarga tanpa menghentikan cerita untuk menerangkan apa-apa. 2. Stranger Things. Dalam episod Seesaw, Chili dan Ibu Pom-Pom berbual perlahan sementara anak-anak bermain. Suara mereka menjadi lebih perlahan apabila mereka bercakap tentang sebuah rancangan. Mereka berdua suka. Oh, Saya harap mereka bawa awak kembali untuk musim keempat. Ya, saya pun. Awak belum tengok trailer itu ke? mereka menyebut tentang seorang watak dan sebuah tempat yang bersalji dan jauh. Peminat Stranger Things akan faham maksud mereka. Keseronokan dalam babak ini datang daripada melihat dua ibu menikmati keterujaan yang sama seperti yang dirasai peminat apabila teaser baru muncul. Ia menunjukkan satu hubungan kecil antara Taman Bluey dan dunia penuh misteri. 3. Bluey belajar seni mempertahankan diri. Pada suatu malam, keluarga itu mengeluarkan tong sampah. Bluey memakai pakaian karate. Pada mulanya, tali pinggangnya berwarna putih. Kemudian, ia bertukar menjadi kuning apabila dia berlatih dan berkembang. Rancangan itu tidak menonjolkan perubahan ini. Ia ditunjukkan secara halus, membolehkan penonton menyedari kemajuan Bluey dari semasa ke semasa. Ia adalah butiran kecil yang menunjukkan apa yang dilakukan Bluey di luar cerita utama. 4. Coretan mesra. Dalam permulaan bingo, kita dapat melihat bilik bingo. Di dinding, terdapat lukisan Bluey dan rakannya Jean-Luc sedang tersenyum bersama. Lukisan ini penting kerana ia mengingatkan kita tentang perjalanan berkemah mereka. Dalam rancangan itu, lukisan yang sama muncul sekali lagi ketika keluarga berbincang tentang Hari Ibu. Ia berada di tempat yang sama di dinding. Ini menunjukkan bahawa Bluey masih mengingati rakannya dan perjalanan itu. Dalam episod asal, kita dapat melihat sirap maple di atas meja, memberi petunjuk bahawa Jean-Luc adalah orang Kanada Perancis. Melihat lukisan itu sekali lagi, menunjukkan betapa Bluey menghargai persahabatannya. 5. 101 Dalmatians. Dalam episod Octopus, cerita beralih ke rumah Chloe. Rumah itu moden dan bersinar di bawah cahaya matahari. Nombor pada pintu itu ialah 101, yang merupakan petunjuk kecil. Keluarga Chloe adalah anjing Dalmatian dan nombor rumah itu adalah rujukan kepada cerita 101 Dalmatians. Perincian ini mudah terlepas pandang, tetapi memberi ganjaran kepada penonton yang mengingati cerita klasik itu. 6. Kita pernah bertemu Bucky Dunstan sebelum ini. Dalam The Sign, terdapat seorang ejen hartanah yang mesra bernama Bucky Dunstan. Dia pernah bertemu bandit lama dahulu ketika bandit masih muda. Seorang rakan sekelas pernah berkata sesuatu yang menyebabkan bandit berhenti melukis untuk seketika. Rakan sekelas itu bernama Bucky Dunstan. Apabila bandit bercakap tentangnya dalam Dragon, kenangan itu ditunjukkan. Kemudian, Bucky muncul semula sebagai orang dewasa. Masa lalu, antara mereka menerangkan mengapa bandit bertindak sedemikian. 7. Easter egg dalam Bluey tersembunyi dalam mainan. Beberapa mainan dalam dunia Bluey merujuk kepada mainan sebenar. Chattermax kadang-kadang menunjukkan tenaga yang sama seperti mainan Furby. Kereta kecil Bluey, Petelli, mengingatkan penonton kepada Cozy Coupe. Polly Puppy mempunyai nama yang serupa dengan barisan mainan terkenal. Beberapa mainan kelihatan seperti watak dari permainan atau filem. Sebagai contoh, sebuah patung lembut menyerupai Sans dari Undertale dan bola bertanda bintang kelihatan seperti dari Toy Story. Mainan-mainan ini menjadikan adegan waktu bermain lebih menyeronokkan untuk penonton yang perasan akan mereka. 8. Bingo sedang bermain permainan yang biasa di dalam kereta dalam episod The Sign. Keluarga itu menunggu di dalam kereta. Bingo menggerakkan jarinya di atas tingkap, melompat dari satu objek ke objek yang lain. Ini adalah permainan yang sama yang diajar oleh Chili kepadanya semasa perjalanan apabila tablet tertinggal di rumah. Permainan ini mudah tetapi menyeronokkan. Melihat Bingo bermain permainan itu sekali lagi, menunjukkan bagaimana permainan kecil boleh kekal dalam ingatan kanak-kanak.
Ia adalah peringatan yang hangat tentang tradisi-tradisi kecil. 9. Indiana Jones. Dalam satu babak, Bandit dan anak-anak perempuannya berlari di sepanjang koridor. Bandit menggolekkan bola yoga besar ke arah mereka. Ini adalah rujukan kepada Raiders of the Lost Ark. Dia malah memanggil permainan itu sebagai Raiders. Bola yang menggolek itu seperti adegan boulder yang terkenal dari filem tersebut. Kemudian, Bandit berkata, "Tiada tiket," dan melemparkan Bluey ke atas beanbag. Saya tak ada tiket. Ini serupa dengan cara Indiana membuang penjahat dari Zeppelin. Kanak-kanak suka aksi kejar mengejar, manakala orang dewasa perasan rujukan-rujukan itu. 10. Lord of the Rings. Dalam episod itu, Bingo berlari ke arah Bandit dengan tongkat bulu. Bandit menghulurkan tangannya dan menjerit, "Kamu tidak akan dapat lalu." Ruang tamu kemudian kelihatan seperti jambatan perapi dari Lord of the Rings. Kemudian, ada satu lagi rujukan apabila Atuk bersembunyi bersama gadis-gadis itu di akar pokok. Cara rakaman itu diambil kelihatan seperti adegan di mana 4 hobbit bersembunyi daripada penunggang gelap. Dahan yang berpintal dan watak-watak yang membeku menghidupkan semula detik dari filem itu tanpa menjadikannya terlalu jelas. 11. Anjing Panjang. Anjing Panjang ialah salah satu butiran tersembunyi paling menyeronokkan dalam Bluey. Ia muncul di banyak tempat. Di atas rak, di belakang mainan, dalam almari, tingkap dan juga dalam adegan percutian. Ada yang mempunyai belang, ada yang memakai lampin, ada juga yang memakai topi Santa kecil. Mereka mudah terlepas pandang kerana mereka menyatu dengan latar belakang. Menjumpai anjing panjang terasa seperti menemui harta kecil yang menghubungkan episod-episod berbeza. Ia seolah-olah rancangan ini mempunyai peta rahsia yang tersembunyi dalam babak-babak. 12. Bluey suka membuat rujukan media popular lain. Kadang-kadang, Bluey merujuk kepada cerita atau filem lain. Rancangan ini mungkin menyelitkan penghormatan kecil kepada Oz, Indiana Jones atau Pink Floyd. Rujukan-rujukan ini tidak mengambil alih jalan cerita. Ia mudah untuk orang dewasa perasan. Kanak-kanak masih boleh menikmati episod tersebut walaupun tidak memahaminya. Ini menjadikan rancangan ini menyeronokkan untuk semua peringkat umur. 13. Jack dan Rusty mahu bermain tentera. Selepas Calypso selesai bercerita, Jack dan Rusty meminta untuk bermain tentera sekali lagi. Ini seperti pengembaraan sebelum ini, di mana Jack belajar untuk fokus dengan mengikuti teladan Rusty yang tenang dan yakin. Keterujaan mereka menunjukkan betapa pentingnya detik sebelum itu kepada mereka. Walaupun ayah Rusty yang berkhidmat jauh tidak disebut lagi, cerita ini mengingatkan penonton tentang ikatan yang dibina oleh budak-budak itu semasa bermain bersama. 40. Blood Lesson itu mempunyai mesej rahsia. Kereta keluarga Hiller mempunyai butiran tersembunyi pada plat lesen mereka. Ia tertera 419 HLR. Ramai peminat berpendapat ini merujuk kepada warna biru lembut yang sesuai dengan keluarga Hiller. Rancangan ini tidak pernah menekankan perkara itu, tetapi apabila penonton perasan, ia menjadi satu gurauan dalaman kecil. Plat itu muncul secara senyap dalam banyak episod, menambah sedikit keseronokan tambahan untuk penonton yang bermata tajam. 15. Telur Paskah Genius Bluey. Bluey mempunyai banyak butiran kecil tersembunyi dalam setiap episod. Kadang-kadang bola tenis bergolek melintasi satu babak tanpa disedari. Mainan long dog mungkin muncul di atas rak. Butiran-butiran ini halus dan tidak mengganggu jalan cerita utama. Kanak-kanak boleh bersorak apabila mereka nampak bola itu. Orang dewasa pula seronok apabila perasan objek kecil di latar belakang. Setiap item tersembunyi menambah sedikit keseronokan kepada cerita. 16. Chili dan cita rasa muziknya. Apabila Chili pulang dari berjoging, pemain muziknya mempunyai reka bentuk prisma. Ia kelihatan serupa dengan kulit album terkenal Pink Floyd. Versi gaya anjing itu agak halus. Kanak-kanak mungkin tidak perasan, tetapi orang dewasa boleh nampak rujukan tersebut. Adegan berjoging yang ringkas ini menunjukkan sedikit tentang cita rasa peribadi dan personaliti Chili. 17. Fire Emblem Telur Paskah. Di Hammerband, terdapat banyak jenaka latar belakang. Satu butiran tersembunyi ialah satu set label barang yang sepadan dengan nama-nama dari siri Fire Emblem. Ia muncul dengan sangat pantas di rak troli beli belah. Kebanyakan penonton tidak perasan perkara ini.
Para animator memasukkan perkara ini sebagai rujukan halus kepada siri tersebut. Ia tersembunyi dalam salah satu adegan paling sibuk di kedai itu. 18. Duit pari-pari gigi. Wang kertas dolar. 5 yang Louis dapat daripada pari-pari gigi tidak hilang selepas satu episod. Ia muncul semula dalam episod-episod lain. Ia dapat dilihat dalam poket, topi, mangkuk pemuzik jalanan dan banyak lagi. Pelekat kecil pada wang kertas itu membantu penonton menjejakinya. Peminat seronok mencari di mana ia akan muncul seterusnya. Ini mewujudkan sebuah cerita kecil Di latar belakang yang bergerak secara senyap dalam dunia Bluey sementara keluarganya menjalani pengembaraan harian mereka. 19. Cat Squad. Dalam episod di mana keluarga Hiller sedang bersiap untuk majlis perkahwinan, kita boleh dengar Chili, Bandit dan Stripe menyanyikan sebuah lagu kecil yang berakhir dengan Cat Squad. Cat Squad! Cat Squad! Cat Squad! Jika kita perhatikan dengan teliti di sekitar rumah, kita boleh nampak pelekat Cat Squad di dinding, magnet di peti sejuk dan juga katil mainan dengan gambar Cat Squad. Muzik yang dimainkan di latar belakang adalah dari rancangan Cat Squad Khayalan dan ia juga mempunyai solo gitar kecil serta bunyi kucing menyau. Rasanya rancangan ini ingin menunjukkan bahawa Bluey dan kawan-kawannya juga suka pengembaraan kecil di TV sama seperti kanak-kanak di dunia sebenar. Barangan Cat Squad muncul dalam beberapa episod, tetapi ia mudah terlepas pandang jika anda tidak memberi perhatian. 20. Ibu bapa Winton dan Terrier sedang mencari pengakhiran bahagia mereka sendiri. Di latar belakang episod lain, kita boleh perasan ayah Winton, Cornelius dan ibu Terrier mula rapat. Dalam episod-episod awal, kita nampak Cornelius keluar temu janji dengan anjing-anjing lain dan dia kelihatan agak sedih. Dalam episod musim 3 bertajuk Perfect, dia memandang ke arah satu acara berkelah dengan wajah muram yang memberi petunjuk bahawa keadaan tidak berjalan dengan baik. Tetapi dalam episod TV Shop, kita lihat dia dan ibu Terrier meluangkan masa bersama. Dan pada penghujung episod The Sign, mereka berdua memandu bersama dengan anak-anak di belakang. Itu hanyalah beberapa butiran tersembunyi yang kami temui dalam Bluey. Yang mana satu paling mengejutkan anda? Atau adakah anda perasan sesuatu yang kami tidak sebutkan? Beritahu kami di ruangan komen di bawah dan seperti biasa, kita jumpa lagi dalam video seterusnya.